Okey, saya boleh kongsi juga apa yang saya bawa dalam polystyrene ni, icebox ni. Ikan tilapia yang saya dah sejuk beku lah. Jadi macam ni. Kerah. Jadi batu. Ni. Okey, ni ada lagi kan. Ada lagi beberapa ekor yang saya akan buat balik dekat kampung nanti. Sebab hari ni saya nak balik kampung. Boleh. Jadi ikan-ikan yang macam ni saya boleh share sedikit lah dengan keluarga-keluarga saya. Untuk makan daripada segi pemakanan ikan tilapia ni. Jadi kalau kita sekarang ni pun kita tengok dah meletup dah benda ni. Okey, bermula pada 1 bulan 7 dalam masa beberapa hari saja lagi sumber perikanan yang kita makan setiap hari ni dan juga buah-buahan ni akan dikenakan cukai SST sebanyak 5%. Jadi apakah pendapat anda? Tadi kena cukai macam tu. Jadi ikan-ikan, jadi sempat juga tadi saya pergi dekat market tu, saya ada survey jugalah. Saya buat client set, Google tengok ikan apa yang tak dikenakan cukai. Jadi kalau kata dekat market tadi pun saya tengok hampir ke semua ikan tu dikenakan cukai, termasuk ikan kembung. Ikan kembung ni memang semua orang makan. Semua orang makan, tapi ada jugalah yang tadi dalam banyak-banyak review rendah tu ada juga yang cakap lepas ni kita makan batu dengan kayu. Batu dengan kayu sebab korang pilih dulu. Jadi bila dah pilih, korang makanlah batu dengan kayu. Okey, macam saya pun terpaksa juga makan batu dengan kayu. Jadi saya tak mau makan batu dengan kayu, jadi saya buat macam ni. Okey, lepas ni mungkin akan ramai ternak ikan tilapia yang macam saya buat frozen macam ni. Okey, kenapa? Saya boleh bagi satu alasan lah. Mungkin boleh diguna pakai juga. Okey. Kalau kita tengok daripada Google, kalau kata korang Google sendiri dalam mana-mana carian ataupun search engine search tu, korang tengok ikan yang kena dengan cukai ni adalah ikan-ikan yang tadi kebanyakan adalah ikan import dan ikan-ikan daripada sumber-sumber laut. Okey, ikan termasuklah daripada sekecil-kecil ikan bilis hinggalah sebesar-besar ikan. Jadi kalau kita tengok daripada macam tu, cukai sebanyak 5% tu agak terkesan jugalah kalau kata dikenakan terhadap kita. Jadi sebenarnya kalau kata kita untuk mengelakkan cukai ni, kita terpaksa buat ternakan sendiri. Dan kebetulan daripada apa yang saya lihat tadi itu, sebenarnya ikan yang dikenakan cukai itu adalah ikan-ikan laut. Tapi ikan-ikan tempatan ni seperti ikan ternakan, kolam-kolam sangkar dan ternakan secara kecil-kecilan ni, dalam tank-tank ni, sebenarnya ikan tilapia ni tidak dikenakan cukai. Ikan air tawar. Jadi lepas ni mungkin akan ramai lah yang buat ternakan ikan air tawar ni yang macam ni. Jadi sekurang-kurangnya kalau kata kita ada buat ternakan yang macam ni, kita akan boleh dapat free tanpa membayar cukai. Korang boleh komen dekat bawah, betul tak apa yang saya kata ni? Okay. Mungkin ada betul je juga. Kalau orang yang setuju dengan saya ni, sekarang ni saya buat ternakan yang kecil-kecilan ni macam ni. Kalau kata ada juga yang berminat untuk bermula berjenak-jenak dalam untuk membuat ternakan ikan tilapia yang secara kecil-kecilan yang macam ni, kita boleh buat frozen. Jadi untuk mendapatkan hasil ni, kita kena buat ternakan sendirilah secara kecil-kecilan dekat kawasan rumah. Jadi siapa yang berminat boleh tengok channel saya. Channel saya ni ada juga saya kongsikan pengalaman saya dalam ternakan ikan tilapia ni, dan juga ada lobster lah yang saya buat tu. Jadi kalau kata ikan semahal-mahal, setinggi-tinggi cukai pun yang dikenakan ke atas kita ni dari segi pemakanan untuk sumber-sumber perikanan ni, ada juga ikan-ikan yang tidak dikenakan cukai seperti ikan macam ni lah. Ikan tilapia dan ikan ternakan, ikan tempatan ni boleh dikenakan seperti ikan yang ternakan dalam sangkar-sangkar ni tanpa dikenakan cukai. Kita nak buat, korang boleh tengoklah channel saya ni, saya promote sikit. Kalau kita nak buat ternakan ikan tilapia ni secara kecil-kecilan dekat kawasan rumah ni, boleh tengoklah channel saya. Saya ajar daripada awal sampailah untuk mendapatkan saiz yang besar macam ni. Yang ni sebab frozen. Ini sebab frozen. Ikan yang dah bersiang tu saya buat sejuk beku, letakkan dalam peti ais. Kalau kata tak ada lauk nak makan, saya ambil ni lah. Ikan ni tak kena cukai pun. Ikan ni tak kena cukai nanti. Cuma daripada kita fikir memang macam tu lah, walaupun ikan tidak dikenakan cukai, tapi otomatik harga barangan akan naik. Contohnya elektrik dah naik, sumber untuk pemakanan dedak pun dah naik, barang-barang untuk buat ternakan ikan ni pun, contohnya kolam, pam, semuanya dah naik. Jadi ikan ni pun terkesan juga. Cuma disedapkan cakap ikan tilapia ni tak dikenakan cukai. Well. Okay, apa boleh buat? Okey, jadi terkesannya tetap
semua rakyat Malaysia tetap terkesan juga kalau kita untuk buat. Jadi sebagai alternatifnya, kalau kita untuk mengurangkan bayaran duit yang kita bayar tu, apa salahnya kalau kita kongsi, kita buat ternakan secara kecil-kecilan ni, agak lebih mudah untuk mendapatkan hasil pemakanan untuk ikan. Jadi macam buah, saya boleh kongsikan sedikit. Macam buah ni, untunglah siapa yang ada pokok pisang, siapa yang ada ladang pisang, siapa yang ada ladang nanas. Macam Azlan Mu'yan, dia ada ladang nanas, jadi dia untunglah. Nanas pun dah dikenakan cukai SST sebanyak 5%. Okey, apa boleh buat? Okey, semang komen, semang idea, kau boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.